gambar. Sebenarnya ada satu lagi benda yang menarik tau. Saya ajar reverse pula. Ajar reverse. Kalau anda perasan gambar-gambar yang cantik, kat mana kita boleh tengok? Tempat dia, bubuk dia. Sebelum kita masuk topik ni, Pinterest. Kalau ada satu benda yang menarik, design ke poster ke apa, contohlah anda suka juga ni kan, anda boleh ambil gambar ni contohnya, ya, dan anda boleh minta sistem untuk reverse engineer dia. Contohlah contohnya ini kita reverse engineer. Kata kalau kita tengok ada satu design yang macam menarik lah, dia punya wall masalah ini memercik-mercik kan. Okey, apa kita tahu apa prompt dia pakai, betul tak? Satu cara kita boleh buat, kita masukkan balik dalam ChatGPT, kita hantar arahan, suruh dia reverse engineer prompt untuk dihasilkan dia. Chat tolong reverse engineer gambar dia untuk jadikan prompt untuk saya dapatkan sebiji ini. So dia akan keluar lah macam ni arahan tu, nampak tak? So you boleh ambil benda ni, lepas tu you modify lah based on gambar sebenarnya. Ini teknik bijak yang anda boleh buat. Boleh faham? Reverse engineer. Cakap memang sebelah, buat macam ni. Reverse engineer. You boleh jadi trik kan? Tapi sebab saya saya connect ni kan, jadi dia macam ongoing lah. Sebab yang ini cat situ, yang ni cat sini. Dia guna bateri yang kat sini pula. So apa kita buat? Ambil daripada arahan ni. Ada juga orang buat kat Suno ni, mantap. Suno. Kalau Suno saya banyak lah. Tapi kat Suno telefon macam best yang ni. Suara dia lain pula. Suara dia lain. Nak juga yang ini. Saya malam ni bacaan yang online cikgu dari Ustaz Aisyah. Kan? Cuma nak masuk yang selawat terfijir. Cuma tak faham konsep dia. Dia tak faham konsep. Konsep dia macam mana? Hari mula-mula hari satu. Macam mana start dari pada dia kan rotation. Dia macam seminggu lah. Seminggu kan. Dia 7 hari. Okey. Setiap kali kita penutup hari Rabu. Jadi hari Khamis tu day 1. Penutup Rabu. Khamis day 1 tu lah. Day 1 sampai Rabu next tu day 7. Sebab macam tak faham. Jadi start hari Khamis tu aku kena baca ikut akak nak 10 kali ke, 7 kali ke, 3 kali ke. Kan dia tulis kumpulan 1 berapa kali. Cuma nak ambil 7 kali tu. Kumpulan 2 kot. Saya kumpulan 3 10 kali. Ambil 7 kali selawat. Lepas tu terus tak. Jadi day 1 dah baca. Tu memang 5 kumpulan 1 guna yang day 1 tu. Walaupun kita start lambat. Macam dia nanti akan start hari ni lah. Hari ni akan start baca 7 Khamis 7 kali. Hari ni 7 Khamis kan. So start complete dah day 1. Dia kalau kat lambat. Update 2 kali. Dia mula dia guna. Dia maksud dia hari pertama daun dengan bunga tulip. Update baca. Cuma kumpulan 2 katakan lepas tu akak letak bunga hari ni lah bunga esok. Dia bunga understand. So that's mean on the Thursday on their lives. But here's the amazing part. Neither of them are a real person. These are two AI avatars that trained for 6 hours straight. And this right here is the new definition of printing money. Listen to this. So the guy on the right is named Guo Wenhan. He's super famous in China for live social selling. But on this stream, he tried something completely different. He worked for a Chinese company Baidu to build his own AI avatars. You see those movements? How he's tapping his fingers on the desk, moving his arm. 8,000 different gestures. They're like a movement data.
this that is avatar Balik mana tu? Oh, yelah Johor. Saya keluar. Saya orang kampung keluar. and this meant that Kampung all keluar. those owners could have a full AI Tapi conversation lahir kat Perak. Orang kat JB. features, deals, Anak saya dekat questions from the crowd on stream, all powered by AI answers. Well, here's the craziest part. This stream did $7.6 million in revenue in just 6 hours. That's more revenue than most of the world's human streams. And that's the big thing. This is the future of AI avatar-driven stuff. Man, it seems silly today, but there is a massive opportunity right here. These two guys just sold $7 million worth of products Nanti on lah the habiskan ni dulu lah kot. Nanti saya hantar ke sini. Baru aku faham. Kau tengok ni. Ni kan nanti ni. Ini AI. Dia dah jalan. Tapi akak jangan update. Akak kena satu perkataan ayat tu je. Nanti ada tukang update. Dalam waktu tadi 6 jam dia Sudah kat semua ambil kopi live. 7 kat semua ambil. Dia tapi salah akak sebelah tu lah kan. Ana nak ambil 24 lah 7 kali. Oh, yelah. Atas kumpulan tu dah banyak lah. Tak, sama Rija tu yang ikut yang Ini soalan akak baca dah 7 kali. Okay. Teknologi ni Tapi kadang-kadang tak. Belajar juga saya pun terbaca. Ada hari saya baca nanti saya ganti. Kena lah, saya nak tapi tak faham. Dia sebenarnya simple je baca benda tu je. Dia baca benda tu tapi Ha. benda satu hari daripada apa? Dia penutup Rabu. Sebab Rabu malam tu dia pun ada. Sebab memilih daripada suka jenis yang tanya-tanya sebab tak semua jarang faham ni sangat teknikal kan tak semua macam minta apa lah ini nak tanya sebab kalau WhatsApp pun tak Ini contoh sampel dia. dia kena teknikal jumpa orang person Saya pun baru start 2 ke 3 minggu. ya nampak nama ini masuk semua masuk guna kat Travija tu tapi tahu lah macam Travija tu macam nak pilih tengok kat lewat jangan tengok dulu Tapi saya rasa bagus. Dia buat macam ni kan macam kita tak boleh pandai kita terisi lah. selalu je tu tapi tak ada sampai tujuh macam sekali masak Ni kira macam guru mengingatkan kita. itulah betul siapa macam okey kan Dia remind dia. malam ni kan berkelasi Hari Selasa tu praktikal ibadah. oh itu lain ni Itu dia agama lah, kuliah agama. dia Topik haid. hari ni Dah 3 minggu ni macam topik haid. mana topik haid tu Yang fifth apa darah wanita. ada banyak masuk jadi satu pening kan Jangan biarkan perut anda menderita. Bekalkan perut terus selesa kan dengan masih dengar fit Saya pernah kayak merasakan aneh juga gastrik tapi tidak lagi dengan HIV. Ramai yang mengalami masalah perut bila usia makin meningkat. Sehingga perlu perhubungan special dalam AGP. Semua masalah perut boleh settle. Ramai yang mengalami testimoni positif AGP. Dalam seminggu, rasa perubahan. Jangan tunggu lagi. Dapatkan AGP sekarang. especially dia pergi kalkulate bila kita dah berapa hari tu Salah satu yang fikir bila pakai yang ini memang ada subscription lah. Untuk benda ni Anak dia saya lagi. Orang tak cakap tahun depan. orang lain mesti kalau saya dah boleh buat kadang-kadang aku tak pernah nak fikir aku boleh habis dia Sebab Ustazah Aisyah tu cakap kalau ini kita boleh masuk produk kita bagi description. Lepas tu pilih siapa pelakon yang kita nak jadikan tukang cakap kita tu. Ada banyak lah. Kalau dia muda, teruk dia kan dia nanti cakap tak ada respon tau. Ni sama ada yang dah menapa ini salah satu sistem dia, iaitu anda boleh tengok nama dia top view. ataupun memang tak datang nilai. Top view. Kat sini tu nak teruk kita nak tergelak sebab perlu tanya soalan semua ni. Orang ni lebih lah. Gambar ni boleh terus dibawa apa lah yang jenis Apa itu stres? masuk stres kat semua tak suka topik fix darah-darah ni Macam semua ni masuk produk kita. Lain bila dah habis topik yang kita ada perkenalan. kat semua bila nak kuliah lain untuk motivasi diri ni masuk fake ni darah tu Kira kalau Ustazah Aisyah tu Selasa, Rabu Khamis 3 hari ni. hari ni sedap lah waktu biasa nak nak jual Tapi saya ada group lain satu lagi bertinggal. Waktu yang sama. Tak. Pada waktu saya ambil yang sini tak memasak semua langsung tu sampai mana. cash Monthly $19. Berapa ya? Itulah tadi.
Ni besok kafe apa jelasin kat Kemala pula dekat luar. Dekat yang apa dia ada post tu kan, dekat Taman Indah. Indah masuk di training dulu. Itu ni kuliah yang tu lah, nak masuk air ni pun dia belum masuk. Saya nak try Dengan stress yang power Syekh dulu, boleh tak? Bakri tu. Dapat pantun dah? Memang. Hari tu saya dapat. Pantun dapat. Dapat banyak kan. Yang anak tu kan. Benar. Ada satu lagi. Best juga dia. Sebab kami nak duduk mak ayah. Hydra ni kita boleh masuk ke kita pun boleh. Oh ya tu. Ada sedikit lah kak. Tak rasa tak. Kak Syima jarang dengar dia punya talk. Dia sekali nampak. Tapi tak ada minat sebab dia punya. Dia sedap. Dia macam tak ada macam Hydra ni boleh kita pakai dia dekat tak gila. kalau kita nak buat percubaan Saya kan. golongan dia Kita login awal pakai lagi juga. sikit. Sebab dia suka sikit. Entah dia tahu dah kita dua ni main dia tu. Macam biasa, perencanaan menggunakan video, dia tidak secepat macam copywriting, tidak seperti gambar, dia akan tercungak-cungak. Tempoh menunggu biasanya tengok pada situasi lah. Kalau dalam account free ni, biasanya dia akan torture kita dulu. Sebab tunggu setengah jam, dia akan dapat 1 jam. Itu biasalah. Tak nak macam orang nak dia. Kalau kita nak cepat, payahlah. Tapi tak salah lah buat benda yang cantik okey lah. Boleh lah. Sangat kita lah satu bentuk lah. Tu kat semua. Kalau ini anda nak cuba free, tapi saya rasa DMP ni dah cepat lah. Ya. Ini contoh saya tengok ada saya Dia dapat ambil yang online dia lah. Ni dia free. dia siap dengan gambarnya sekali kita boleh masuk lah. Dia macam kasar sikit lah. Dia macam cara dia cakap tu lah. Dia macam ber-ia kan. Tapi setengah orang macam nampak macam dia kasar lah. Saya masuk gambar saya, lepas tu saya Dia masuk macam ber-ia kan. Gitu. Apa-apa saya bersempena dengan nama anak saya lah. Kazim. Kazim. Anak saya tua Pembela yang sekolah negeri. Yang tua tu sekolah bola. Dia Muhammad Kazim tua. Yang kecil tu Kazim juga depan. Bella Nur Nabihah. Dia sempena Ustaz Kazim lah. Dah pergi dah kat Kazim punya tempat. Dah tu. Walaupun sama itu tak pernah masuk sebab kan kita selalu ada kumpulan. ambil je nama web kita. Macam tu je. Penuh ni tempat dia. Saya tak pernah. Yang satu lagi yang boleh ada try, ini sekarang dalam zaman-zaman yang menarik sekarang. Saya nak masuk. Orang buat Kalau cerita. nak individu tak, kalau nak Ini satu individu lagi kan dia boleh terus masuk. Kan dia berhubungan kan. Ada kisah Dia dengan dia lagi punya ramai sekali orang je dia. kreatif juga bercerita. Okey lah. Ada yang sebelah. Saya kan sebelah kampung tu. Assalamualaikum. Nama saya Mat Ilai. Saya bekerja di Departemen Pergigian di Zoo ni lah. Dah 20 tahun saya buat kerja ni. Semua jenis gigi saya urus. Kalau gigi buaya ni kena hati-hati sikit. Dia nampak relax dia. Tapi silap timing dia nak. Kalau orang tadi senang sikit. Dia orang pandai gosok gigi sendiri. Rumah pondok lah. Tapi kau boleh buat Ni apa? bayar bulanan dia. Ada Tak tahu. Apa tak tahu. dia macam duduk kat pondok lah. Okey, itu pasti salah satu lah. Kak Ina Linda kami mesti ada sahabat kan. Tapi masa Ramadan itu dia ni duduk kat pondok. Tapi yang ni tak dia memang bentuk. Macam air ni dia sebab masak sendiri dalam tu. So macam apa tu lagi. Untuk umur ni waktu Ramadan. Setiap binatang kat zoo ni saya berus 2 kali sehari. Sekali pagi, sekali malam sebelum tidur. Sabar je lah. Saya sejak kecil lagi minat kerja ni. Masa kecil saya suka tengok iklan Colgate. Ikan paus ni banyak kerja sikit. Kita terus gigi dia sekali setahun. Sekali setahun. Setahun sekali. Siapa berminat nak kerja dengan saya boleh hubungi saya. Kita ada kekosongan 1. Ini
comel. Tak adalah kena buat kat rumah sebab wifi tak buat. Tak kuat. Saya punya ChatGPT dah limit dah. Dia tak bagi saya buat apa-apa dah. Kena tunggu Dia esok. bayar apa saya boleh buat. Dia cakap kena tunggu esok. Google anda pergi dekat Gemini. Gemini. So, bila pergi kat Gemini ni, dia keluar begini lah. Ya. Dia tak ada satu function baru. Tambahan nama dia video. Kalau anda nak pakai untuk buat macam video ala-ala macam tadi, anda kena tekan upgrade. Upgrade. Bila upgrade ni, Duit lagi. dia kata, baca ni term ni dulu. Apa ni? Yelah, trial. Kosong, For tak 1 payah bayar month. sebulan. Trial 1 month. Lepas Dah nanti trial tu sebulan nanti baru kena bayar dia sebulan. nak bagi trial tu dia dah minta kita kena Ya. Saya bagi Ya, tahu betul. trik sikit lah. Tu dia je. Pakai dulu. Pakai dulu. Lepas tu nanti dalam sehari tu, cancel subscription. Lepas tu gate tadi buka lah. Tapi esok kalau anda rasa macam shock lah. Teruskan lah bayar. Ya, sebab nanti kita pergi kalau kita tidak Saya takut anda nanti. lupa. Sekejap. Kan kita lupa kan. Faham tak? Cuma pernah tu. Sebab kita dia dah Ya, ada detail. kadang-kadang kita terlajak, kita lupa nak cancel. Kita takut terlupa Ingat tau. Jangan kata Cik kenapa ni tiba-tiba duit hilang. Dia bukan Google untuk video saja. Dia nampak tak dalam ni tawaran ni macam-macam ada. Dalam ni ada satu lagi barang power sekali. Ini siapa yang suka belajar, suka baca buku. Banyak pembantu kita tak tahu minggu lepas. Baca buku. Ataupun siapa tak suka baca buku. Ni Siapa video macam kita saya tak ketinggalan. suka baca Lepas tu buku buat panjang-panjang. tanpa Oh, sakit kepala lepas tu ngantuk. Okey. Ada satu barang power dalam saya tukar kejap, lari kejap. Dalam Google ni ada satu barang lagi menarik. Ni cerita sampingan. Nama dia Notebook NF. Dia dalam part of kita panggil dalam ekosistem dia lah. Dia ni masuk LM ni, dia large language model tapi dia main dalam kita punya reference ilmu tu. Dia tadi kalau ChatGPT dia start daripada yang informasi daripada dalam internet dia kau sampai yang Jun kan. Yang ini dia main skop kecil dia. Skop kita boleh masuk macam-macam. Summarize. Buku ke, YouTube ke, apa-apa file yang kita rasa macam berkaitan, pokok sekali. Lepas tu minta AI tolong. Summarize. Contohlah ni saya ada satu buku lah, tapi Jutawan Jaya. Ni ada satu buku. Summarize tu. Saya tak larat nak baca. Nama dia, buku dia Millionaire Success Habit. Jadi buku ni sistem tolong bacakan. Lepas tu saya boleh minta dengan sistem boleh hasilkan mind map. Ini hasil tu kalau management untuk ni lah, Itu boleh untuk hasilkan. baca ya, untuk sekejap ada generate Boleh hasilkan mind. ini dah siap lah ni. Sini. Mind map. Mind map. Mind mapping. Kan mind mapping. Itu lah. Macam tu mind map tu. Summarize lah. Point dia. Ah. Kalau anda suka macam ni Itu mind map lah. Alright. Dia boleh keluar macam tu lah. Jadi anda boleh tahu lah konten tu macam mana daripada baca satu-satu kan, kena turun tu. Ini sama dengan yang Ini satu. Cikgu ajar tu. Cik Kim. Yang satu best pada macam ni anda boleh pakai kalau anda baca macam Dia boleh buat mind map benda tu. kan KKM semua buat baca untuk buat Banyak. pelajaran. Pembungkusan tu kan tu kena baca. Semuanya boleh tu. Tidak tak fikir. Cuma So masuk dalam tu, dia sistem dia buat. Dan lagi best, anda tekan ni. Ini kalau yang saya sekarang ni, saya dah kalau balik travel naik kereta, saya tak pasang lagu dah. Saya pasang dia. Macam mana boleh? Apa dia buat adalah kita ini macam ni. Selamat datang ke sesi kupasan sumber kita. Kali ini kita nak lihat satu petikan menarik dari buku Dean Graziosi, Millionaire Success Habits.
matlamat kita nak faham betul-betul lah tabiat dan cara fikir yang dikata penting. Bukan untuk duit je, tapi untuk rasa puas dalam hidup. Kita akan cuba cari strategi praktikal yang anda boleh guna terus. Ya, betul tu. Apa yang menarik perhatian saya ialah bagaimana Grazios ini dia tekankan benda asas ini. Semua bermula dengan faham mengapa kita yang sebenar. Maksudnya bukan matlamat luaran tu je, tapi apa yang betul-betul gerakkan kita dari dalam. Dia ada satu teknik, 7 peringkat mendalam. Nampak tak? Dia boleh buat macam seolah-olah podcast. Daripada buku ni, daripada buku yang berapa panjang lah buku ni sebenarnya. Kalau anda ada buku marketing ke, sumbai dalam ni. Kalau anda upgrade ni, adalah dapat sekali. Tapi yang free pun ada sebenarnya. Anda carilah. Cuma kalau anda upgrade ni, kalau dapat banyak sikit. Tapi maksudnya kita sekarang nak pakai untuk video. Ambil je lah offer ni. Layan je dulu. Okey. Lepas tu masukkan anda punya payment lah. Macam mana anda nak ni. Kalau boleh pakai kad, debit card. Itu trik dia. Pada masuk, lepas tu silalah pakai dengan gembira. Okey, lepas tu saya tunjukkan akaun yang saya dah pakai. Akaun steady yang contohnya yang ni. Saya try. Okey, saya tunjukkan dalam Gemini tu lah. Dia ada satu lagi Ultra. Yang ini lagi video yang okey, yang kalau yang macam dia ada konsep video, dia jana enggak video satu hari 3. Mana 7, 30 kali 3 berapa tu? Lebih kurang dalam 90 video yang berdurasi 8 saat. Ini cuba ini share. Contohnya video dia macam ni. Saya tak boleh jadi. Saya kan tak boleh ada yang awal-awal yang tadi belajar ada tak? Yang lepas. Ada nak arahan lah. Okey, macam mana nak tengok? Semua boleh baca tak ini? Boleh. Boleh tak? Kita kan yang kita macam yang share kat dalam tu kan semua dia macam ni. kita tak satu yang share ni kan. Contoh. Tak buka. Contoh. Tapi arahan dia akak klik satu. Cuma kita boleh baca orang macam gini. Tak, dia untuk bahagian yang di share tu saja kita boleh baca. Dalam bahasa Inggeris. kadang nak share anak dia baca kat rumah pergi copy. Kalau kita boleh share Maksudnya hanya orang yang ada link saja boleh baca. ChatGPT lah. Apa nak tulis? dia tak boleh baca lah. Sebab penulisannya ada tak structure. boleh. Ingatkan dia boleh access. Kita share yang benda tu saja. Subjek tu tengah buat Maksudnya apa? dia boleh baca yang kita share juga. Apa karakteristik dia? Suasana belakang macam mana? Pencahayaannya macam mana? Apa lagi? Kan Dia punya privacy. camera angle macam mana? Tak, dia tak boleh baca history. Boleh. Ada. Nak pil lagi? Siapa nak pil lagi? Angkat tangan. Cakap memang sudah boleh tunggu. Saya bagi pil lagi dia. Senang aja. Okey, saya dah buatkan satu. Saya mudahkan proses. Diffusion tadi yang Free, tak payah bayar. gamma tu semua tadi. Alhamdulillah. Tadi kan tapi okey lah ini yang ni. Terus ni, ambil link dia lagi. Saya bagikan. Klik itu je. Iyalah. Anda ikut je. Anda gunakan imajinasi anda lah. Fikirkan macam mana nak. Bahagian tu tadi dah. Okey, cara dia adalah saya masuk dalam saya punya cara saya. Okey, ini macam-macam ada nak buat business plan pun ada. Saya dah buatkan, saya siap. Dia kalau dalam kita punya sistem ni, kalau kita berbayar, kita boleh buat. Kalau kita boleh buat special, macam special instruction sesuai ChatGPT, kita ikut je kita punya arahan. Ini kelebihan bayar. So kalau mereka-mereka yang berminat style macam ni, antaranya mereka yang jadi consultant, dia boleh buat macam-macam lah. Kalau macam business coach, awak boleh buat business plan sendiri, awak punya ramuan sendiri. Sistem AI bantu dari segi dia punya penghasilan dia. Tapi awak buat surat macam ni lah, surat yang buat proposal pun boleh. Dan macam-macam. Okey, saya nak hantar ini video 3.
nak kita nak cabut ke bagaimana? Okey, saya letak kat sini ya. Ada orang tengah cakap. Letak dia. Okey, cara guna dia senang aja lah. Kita nak kemas kita kan. Oh, okey. Lihat, buat video, hantar. So awak tekan dia kat sini. Okey. Dia keluar nanti prompt kat sini. Okey, seperti macam ni. Cuma type mula. Enter. Okey. Anda boleh gunakan kalau ada gambar orang ke apa-apa, anda masuk je kat sini, attach video lah gambar tu kan dah belajar buat prompt gambar tadi kan. Buat satu ke, buat muka sendiri ke. Cuba masuk muka sendiri dalam ni. Kan? Masuk kan? Lepas tu, ini tak apa kalau kita nak jalan itu kita buat seorang kita buat kisah kan? Seorang lelaki berumur 40-an. Pada lokasi ini kita kalau tak ada sendiri kita letaklah jawab soalan ni lebih kurang dalam 12 soalan. Last kali sistem ni akan bantu. Dia akan hasilkan lebih kurang. Dia akan jadi teruskan. Dia terus jadikan macam ni. Macam arahan ni dalam bentuk macam ni lah. Lepas tu anda tambah je dalam sistem. Tekan generate. Tunggu. Tapi sistem ni tak lama. Seminit 2 je. Lepas tu siap satu video 8 saat. So kalau nak buat cerita panjang, anda cantumkan je lah video tu. Buat sikit-sikit. Boleh ke sebab? Boleh? Boleh? Tak teruskan lagi? Jalan kita sikit? Teruskan je. Ya. Oh, saya impress lah dengan sanggup ni. Okay, ini satu lagi tools daripada CapCut. Brainstorm with AI. Tools ni anda boleh anda boleh ambil dekat dalam CapCut kita tahu. kalau anda ada CapCut, dia dekat sini. Dia CapCut CapCut jenis laptop. Dekat sini ada AI video maker, anda tekan je, anda tunggu kejap. Dekat iPhone dia macam tak nampak ni. Saya pun cari juga. Kalau anda jumpa beritahu saya. Yang mana yang tak ada? Brainstorm with AI. Tekan sini. Okey, betul lah. Tapi video ni adalah video bahasa Inggeris. Oh, sat lagi. Malam Malam kita buka. Dia hendak juga hasil bahasa CapCut dia Inggeris. guna tu. Mungkin nanti upcoming dia punya improvement barulah dia dia hasilkan lah. Saya cuba lagi sekali lah Brainstorm bagaimana Brainstorm. dan video yang kita buat macam ni, style yang pakai AI yang ini, dia buat video jenis sausage. CapCut. Video yang jenis kita bagi tips. Dalam laptop saja. Kita bagi apa lagi? Bagi macam panduan lah. Nak tengok kan? 3 cara jangan tutorial lah. 3 cara macam mana nak tahu seruling itu sedap atau tak sedap. Contoh. Dia macam ChatGPT juga. Inilah macam. Faham? Tapi saya nak cuba try tak? Sebenarnya bagaimana nak tahu bagaimana nak daftar perniagaan di Malaysia. Dia dalam CapCut kan? Dalam CapCut. Oh, dia boleh type Kat laptop Sistem saja boleh otomatik masuk. untuk bagi pihak kita. Jadi maksudnya saya kena buka Dia main-main. Tunggu kejap. Tentulah saya kata dia mesti tak juga cerita dalam bahasa Inggeris. Tak tahu pula. Okey. Kena try and error lah. Okay, kalau kita rasa tak puas hati, kita tekan generate more untuk dia produce lagi idea. Okay, katalah kita ambil guide ni. Okay, kita klik ni, kita pinkan dia. Lepas tu kita cuba tekan sini explore untuk dia branchkan dia punya idea yang ini kepada idea yang lain. Sistem ni buat unik sikit sebab sistem ni dia macam intelligence lah untuk bantu tu kan.
Okey. Mungkin kat sini apa benda ni? Katalah kita ambil lah topik ni. Kalau tak suka lagi kita generate more. Katalah kita dah pilih 1, 2, 3 point, kita tekan generate screen. Lepas tu dia tanya berapa lama video ni? Buatlah seminit contohnya. Tekan generate. So sistem akan buat dia tengah daripada himpunan tadi dia punya brainstorm tu, dia terus jadikan skrip. Okey, sistem terus jadikan skrip. Tunggu kejap. Lepas tu dia akan buatkan dia punya penceritaan dia. Alamak, apa violation community guideline. Allah, tak boleh ke? Violation apa pula? Buat satu kali lagi lah projek lah. Tapi sebenarnya kalau ikut proses dia, kalau tak berlaku tadi situasi yang tak luar jangka tadi, sepatutnya kita lepas kita dah generate daripada skrip ni, dia akan kita minta dia siapa yang bagi voice over, dan kemudian sistem akan bagi cadangan stock image untuk menyokong video tu, kemudian kita akan generate, lepas tu siap video tu. Contohnya video dia macam ni. Ya, ini saya dah tunjuk. Nanti akan boleh play around supaya kita racing dengan masa. Semalam saya di-generate satu. Ini contoh lah video yang dah di-generate semalam lah. Ini style video yang I'm going to share with you 3 ways to transform your approach to selling your training courses. The first way is to understand the purpose of the background information that you provide to your customers. Ini contoh slide video yang Background tadi daripada information IAM for people who are interested in your training. dia terus buat masukkan dia punya ni. Cuma dia punya video ni dalam bahasa It should Inggeris. just give them enough information to get them interested and excited about the course, so they can ask you more questions. So instead of giving them a broad overview of what they're going to learn in the course, just focus on 1 or 2 key things that they're going to learn. Really dive deep into those topics. Give them just enough information to get them interested and excited about the course. The second thing that you can do. Okey, ni chat daripada yang tadi AI. Okey. Buat macam ni sikit. Tunjuk member sampai cepat. Cuk. Mari kita balik kepada VEO 3. Okey, siapa ada Canva Pro tadi? Angkat tangan dia Canva Pro. Yang beli Canva Pro. Okey, anda boleh guna VEO 3 tadi. Anda generate anda punya arahan. Lepas tu anda masuk dekat sini. Ini saya dah tunjukkan game Canva. Ini game Canva yang berbayar. Di Canva anda pergi canva.com. Saya dah terlebih kuota. Hari itu gatal-gatal saya buat banyak kali. Dah habis kuota dia. Kalau anda pergi dekat Canva AI, anda pakai yang tadi, yang arahan yang saya bagi tadi tu, yang dekat dalam yang saya bagi tadi itulah yang tadi vision tu. Yang ini VO3 ni anda buat sampai lengkap. Ada yang dah buat sampai lengkap tak? Kalau siapa yang dah lengkap, tolong hantar dekat dalam group. Just mungkin boleh kita main-main sikit. Siapa dah siap satu, boleh kita tambah satu tu, hantar satu. Tak apalah, cerita mengarut pun tak apa, pinjam. Okey, ambil je daripada sini. Okey, copy kejap. Dah ingatkan kosong tadi. Okey, dekat gambar AI ni ada tambah. Tapi saya rasa saya tak boleh dah. Okey, ni ambil satu function ni, create video clip. Tekan benda ni. Tunggu kejap. Tak boleh, saya kena tunggu 5 hari lagi. Okey, saya pinjamlah awak punya pokok hari ni, saya pinjam, saya buat satu. Dekat sini, saya buat new chat. Saya tekan video. Saya tambah. Okey, tak tahu apa jadi. Benda video ni saya tak baca ni. Ada Datuk Wahid pun ni. Siapa ni? Okey. Alright. Nanti dia akan, sistem ni akan mula bencana. Okey, biarkan dia pakai saya. Kita masuk satu dari topik. Boleh ke lagi ni? Setiap kali saya pergi, saya kena ni tiup yang macam paru-paru tu. Memang saya suruh rutin tu.
Saya bacaan separuh 350 tengah-tengah. Dia kan macam panjang kan. Tapi bila kita klik tembus juga sampai. Okay, saya bagi satu link ni, anda cuba tekan link ni. Ini saya nak bagi simulasi. Sila tekan link bawah ini. Sebab internet video Anda bila anda tekan link bawah ni, kita punya atas sistem untuk video. Okay, saya ada hantar, ini just macam simulasi. Katakanlah anda jalankan iklan ataupun anda jalankan iklan ataupun link tu anda jadikan barcode, orang scan QR dan orang tu tekan link tu tersebut dan dia pergi kepada WhatsApp. Ada satu macam robot which is alright, ini keluar macam ni betul. Dan anda tekanlah kata sudah okey. Dan apa berlaku? Nanti sistem akan mula. Dia akan bertanya, ada tak? Dah dapat reply? Ha? Ada? Ada reply? AI reply. Dan anda bertanya. Cara kita tengok. Anda tunjukkan macam mana dia. Assalamualaikum cikgu. Nama pun kita tahu. Dia perkenalkan diri dia. Terima kasih. Projek sangat menarik kan, dia beritahu kan. Okay. Saya pun malas naik. Saya cakap macam ni. Apa yang menarik dekat Putrajaya tu, cuba beritahu sikit. Malam naik. Kadang-kadang sekarang prospek kita kan dalam jadi mana nak naik, dia suka bagi voice. Ada kan? Kadang mungkin punya prospek pun jenis type pun bukan penuh, dia type macam short form, UTK lah begitu kan. Sistem ni dia macam ada satu kepandaian, dia boleh reverse balik. Macam tadi kan dia pakai teknologi whisper lah kali ni. Dia tangkap dan dia start info. Cuba main-main dengan dia. Baik cikgu adalah kelebihan daya penarik dia. Nampak tak? Tolong kasih gambar sikit. Saya nak tengok. Apa? Kita nak balik dia berperangai. Itu lah. Kadang-kadang baru kita jenis ada Sememeh kata. macam ada satu benda yang kita paling masak kan. Ada contohnya kita nak bagi gambar ke. Satu kawan saya pergi buat consulting pandang bubur. Dia program robot dia tukang bagi idea macam bagi cadangan lah. Jenis apa entah dia punya baja rumput tu. Dia minta kita punya prospek tu tangkap gambar rumput dekat rumah dia. Sistem boleh analyse dan dia bagi siap bagi cadangan lagi. Dia pakai lagi. Jadi sistem ni dia boleh bantu ke arah kalau tengok. Buka. Nanti dia memandu bau dia. Kan? Akak letak air apa kat dalam tu. Kita taruh dia safe. Oh, daripada rumah kan? Oh, ya kan top up yang kita tadi tu.
Main ada yang ada buat ada lah saja kan. Alah, kenapa? Lagi kenapa? Belum lagi. Ini nak dapat feel dia macam mana nak benda tu. Okay, kita develop the FAQ. Kenapa tak clear? Konsultan yang best lah. Clear ke dengan bateri tu? Doman ke apa. Tak, dia macam terlalu bright. Jangan bisa kita sepak lah. Situ banyak. Kat situ terang. Kan? Awak test, tinggal je lah apa-apa voice tu tengok apa dia jawab. Okay. Alright. Okay, macam mana nak buat dia? Kembali ke laptop. Saya selalu anda boleh bertahan lagi. Ini kelas satu luar biasa. Ini bukan diri sendiri ya. Ada charge pay kan? On. Ada charge pay ke? Ada extend ni. Check. Okay. Alright, okay, jom. Okay, now dia kena pakai tools ni lah ya dalam GPT. Ini nama dia Wabot. Wabot AI Prompt Designer. Wabot AI pula. Siapa ada bisnes kita try sana? Wabot. Ni baru punya pula kat ChatGPT. Kita main belakang. Wabot AI. Ready to eat, apa nama jenama? Nalis. Apa dia tu bang? Apa yang dalam RTE tu apa? Sambal bubuk. Ya, RTE sambal bubuk. Jadi, ada satu jenama. Jadi saya buat laju-laju lah. Kalau dia kita kena sit down dan tu kan. Jarang kita nampak. Okey, betul. Mereka betul-betul orang macam kita ni tapi tak semua. Ya. Itulah yang masak. Kadang-kadang kalau understanding juga. Betul. Dia orang kegemaran dia lain. Faham. Saya nak nasi. Iya betul. Saya masak mi goreng, betul mi saya goreng kurang. Dia nak makan nasi. Kita ni suka makan macam-macam. Call to action ni akan boleh buat macam-macam cara. Anda boleh bagi payment link pun boleh. Ya, anda suruh dia sekarang tak jarang dah orang transfer macam receipt ni. Selalu masa kita bagi payment link lah untuk bayar kan. Kita letaklah URL tu kat bawah. Ya. Kasih nombor account ni macam dah post sangat lah. Ya. Ni saya bagi kat satu ni lah HTTPS. Saya main tentang ni orang bersiaga. Ini dah advance. Ni advance ni.
Bismillah. So sistem akan cuba memahami ini. So dia membuat sistem siap dia bagi nama dia lah Kak Nanis. Anda boleh tukar je nama dia, Kak Fifi ke, Kak Wawa ke, Abang Sam ke. Kita pulang lah. Nanti dulu. Tak habis cerita. So okay, bila dia dah siapkan benda ni, anda boleh adjust lagi. Kalau nak tambah lagi best, anda boleh letakkan link, hyperlink produk anda lah. Tapi kena letak dalam server sistem ni. Dan juga PDF dan juga link juga PDF file juga ya. Kata anda copy, anda masukkan dalam sistem ni, nama dia sistem Wawon. Software dia, nama dia Wawon. Untuk pakai sistem ni lebih kurang subscription dia lebih kurang RM120 sebulan untuk satu nombor. Satu nombor robot. So anda pergi dekat bahagian chatbot. Dalam sistem ni juga anda juga dia ada sistem blaster sekali. Dalam satu nombor tu ada sistem AI untuk menjawab pun satu, sistem blaster pun dia ada satu. Okey. So anda pergi setting. Yang ini apa? Yang kena fokus adalah letakkan dia punya otaknya. Tadi sebenarnya anda boleh adjust lagi dalam ni, anda nak ikutlah algoritma macam mana lagi kan flow dia. Kalau lagi bagus sebelum anda hantar arahan tadi, anda hantarkan sampel-sampel conversation yang anda berjaya ni, sampling ke 10 sampling yang anda dah sendiri jawab dalam WhatsApp. Masuk dalam sistem tadi. Sistem mati-mati esok malam. Tadi itulah sistem chat tadi. Chat tadi. Saya daripada dulu nak masuk. Saya dulu nak masuk, tak dapat. Macam kita tak kenal, macam tak tahu. Daripada dulu lagi saya duk search, tak jumpa. Lepas tu hari tu ada yang duduk kat dalam tu, dia share. Lepas tu dalam sistem ni sebelum anda hantar dalam sini anda boleh tambahkan lagi. Lepas tu saya cari nombor dia baru anda boleh masukkan lagi arahan. Saya nak tanya dia. Tak ingat dah. Lepas tu sistem akan keluarkan dia punya. Yalah, tapi dia suka share. Okay, dan kemudian anda update lah sistem brain otak dia. Tapi dia ada dua lah dia orang kata. Kat dalam tu surau kot, yang kat luar tu masjid tu. Okey. Lepas tu dia bukan dekat belah dalam tu ada lagi. Dalam seterusnya anda pastikan dia berjalan. Jadi memang yang dekat jalan nak masuk ke balai polis tu lah. Ayolah, betul. Ayolah. Tambah. Tapi kan tak jauh mana pun. Sebenarnya. Daripada rumah. Sebagai penjawab benda ni. Dan kita boleh buat follow up. Last malam saya kena masak air. Jadi kalau saya tak masak malam, panas dah boleh tak macam mana. Hari kita kata pagi lepas dia kita cakap dia ni Ayolah betul. Kita kan nak tenang-tenang. Nak dengar kuliah tu nak berbiasa. tanyalah waktu bila kita datang, kita tambah lagi Yelah. Tak tahulah Kak. Tak tahu lagi. Dia kena tengok situasi kat dalam rumah. Kalau saya senyap, maksudnya saya tak pergi. Kalau saya pergi, saya akan cakap. Maksudnya kalau saya senyap, saya tak pergi. Saya kena balik dulu. Lepas tu tengok selesai tu pukul berapa. Kan nak pandangkan lauk, apa semua nak sedih. Kadang-kadang dia lambat lah Kak. Dulu yang dekat Anur tu pun kan lambat.
Diingat diingat start pukul berapa tu? Tak diingat start pukul 9 tapi dalam jadual selalu pukul 8. Macam anda tengok tadi tu lah. Link tu. Itu pun macam tu juga. Kita buat lah. Lepas maghrib, dia datang lepas isyak. Masa kat Anur tu. Kan kita tunggu lama. Okey, kita buat WhatsApp ni. Dia macam dia kata dia ingat lepas isyak. Tapi sebenarnya dalam poster lepas maghrib. Kalau kat semua saya ingat nak pergi kat nak pergi teks. Okey. Apa-apa kita teks ni sekarang. Macam tadi kita buat. Tapi kan macam kita selalu ada bapa ada Sekali-sekala lah. Lepas tu kan, itulah kalau nak jadi cerita kalau malam ni dia pelambat lagi. Jadi lama pula. Lambat pula balik kan. Okey je, tak tunggu. Cuma tak ada anak kecil. So tak ada rahsia. Nanti kan silibus Itulah tak habis. prosesnya. Sistem ni kena bayar RM120. Kan. Sekarang pukul berapa sebenarnya? Oh, dah 5.30 lah. All the apps ni kita menghabiskan lebih kurang sekarang ni dekat dalam 200 laporan dia. Kita tengok kejap kita punya ni video kita dah ready. Kawan kita tengok. Cik, kereta ni baru sampai semalam. Paling laku sekarang. Sambunglah cerita tu nanti. Okay. Cik, kereta ni baru sampai semalam. Nak Paling buat laku sikit sekarang. macam ni pun tunggu sikit punya lama. Buat lagi. Sambung. Faham tak macam mana cara nak buat tu? Ya, lepas tu gabung. Okey, tarik nafas. Tahan. Dan lepaskan. Pening tak? Pening. Sebab banyak sangat. Pening tapi suara besar. Yalah banyak sangat satu hari. Tapi yelah kalau satu hari itu Okay, now last untuk kita. Buka baju lah. Kan dia pakai baju tu juga. Itu. Okey. Merah tu. Mohon stand untuk ini merah ada. Apa sebetulnya dia tu? bagi rendah. Ni dia share balik kan? Untuk post test. Ha? Post test? Survey lah. Post test.